Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para perwakilan dan juga pemerhati yang akan berkumpul untuk Perhimpunan Agong 2025 yang ditangguh kepada tahun ini 2026. Jadi saya ingin mengucapkan selamat bersidang. Semoga persidangan kali ini kita dapat menzahirkan lebih banyak resolusi ataupun cara jalan untuk penambahbaikan kepada sokongan kepada UMNO. Dan kita juga berharap agar para perwakilan dan jurucakap mewakili negeri baik daripada 4 peringkat ya dapat menyampaikan ucapan ataupun idea-idea bagi membangkitkan semangat ahli-ahli dan juga dapat mencipta kemenangan ataupun menambah bilangan kerusi yang lebih banyak pada pilihan raya yang akan datang, insya-Allah.